Saya akan cari pasal dengan video ini. Ada perkara yang semua orang yang ada hernia cakera patut tahu. Ini penting kerana ia membantu anda menjaga cakera dengan lebih baik, membantu dalam penyembuhan, dalam rawatan dan mengelakkan keadaan menjadi lebih teruk, mengelakkan hernia daripada bertambah besar. Dalam video ini, saya akan kongsikan semua panduan yang saya belikan kepada pesakit-pesakit saya, termasuk memberitahu anda apa yang sudah lapuk, apa yang tidak lagi digunakan dan menerangkan perkara-perkara penting, perkara-perkara yang sehingga hari ini masih menimbulkan perbezaan pendapat antara doktor, antara ahli fizioterapi. Ya, saya akan menimbulkan kontroversi dengan video ini. Orang ini memang gila. Video ini dibahagikan kepada beberapa bab. Anda boleh melangkau atau kembali ke mana-mana bahagian yang anda mahu. Setuju? Mari kita mulakan dengan bercakap tentang panduan-panduan yang paling jelas yang hampir semua orang tahu. Tapi, penting untuk kita bincangkan kerana sentiasa ada seseorang yang mendapat panduan yang salah. Anda perlu minum banyak air sepanjang hari. Penghijatan itu penting kerana cakera di tulang belakang kita berfungsi seperti span. Apabila kita tidak menekan cakera, apabila kita sedang baring, berehat, cakera-cakera itu akan menyerap air yang ada di sekelilingnya. Cakera-cakera itu akan kekal terhijat dan cakera-cakera itu memerlukan air ini untuk kekal sihat. Apabila kita tidak minum banyak air sepanjang hari, kita tidak cukup terhijat sepanjang hari, cakera-cakera itu tidak dapat terhijat dan lebih mudah bermasalah. Maksudnya, tanpa air, anda akan mengalami lebih banyak serangan hernia cakera dan anda mempunyai lebih banyak peluang untuk hernia itu menjadi lebih teruk, hernia itu membesar. Dan kemudian anda tanya saya, Dr. Alexander Mota, berapa banyak air yang saya perlu minum? Berapa banyak yang ideal? Di sini, tiada nombor ajaib. Ramai orang kata kita perlu minum 35 ml air setiap kilogram mengikut berat badan. Maksudnya, jika berat anda 100 kilogram, anda perlu minum 3,5 liter air. Tapi saya rasa jauh lebih mudah, jauh lebih praktikal kalau kita membiasakan diri untuk minum air. Sentiasa bawa botol air dan minum beberapa teguk setiap 15 minit atau paling lama setiap setengah jam. Anda boleh letak penggera di telefon atau jam tangan. Bila penggera berbunyi, anda minum beberapa teguk. Minumlah sebanyak yang anda rasa sesuai dan selesa. Dalam masa yang sangat singkat, anda akan dapati anda tidak lagi memerlukan penggera. Anda akan mula rasa keperluan untuk minum air. Dan ini akan memberikan perbezaan yang luar biasa pada penghujung hari dan kekerapan kesakitan. Anda akan lihat, anda akan rasa sakit kurang kerap. Memang betul. Berkaitan dengan aktiviti fizikal, tulang belakang kita memerlukan pergerakan untuk mengekalkan kesihatan dan membantu memperbaiki serta bahkan menyembuhkan hernia cakera. Jadi, peraturan umumnya ialah, mulakan atau teruskan aktiviti fizikal yang anda lakukan dengan pemantauan yang baik bersama profesional pendidikan jasmani yang baik. Apabila anda sedang mengalami krisis kesakitan, dalam fasa akut pada fasa kesakitan yang paling teruk, tidak mengapa untuk anda berhenti selama beberapa hari. Tetapi sebaik sahaja kesakitan berkurang, anda kembali kepada latihan kekuatan anda, kepada aktiviti fizikal anda. Profesional pendidikan jasmani akan tahu bagaimana untuk mengawal dan menyesuaikan senaman untuk anda. Biasanya, kita akan kembali dengan separuh beban yang kita lakukan sebelum ini. Dan apabila kita rasa semakin baik, kita akan meningkat secara selamat. Jangan risau, ini bukan bermakna anda akan hilang separuh daripada kemajuan anda. Anda akan kembali dengan selamat dan anda akan lihat bahawa anda akan sampai ke tahap sebelum ini dengan lebih cepat. Sekarang, bagi mereka yang masih belum melakukan aktiviti fizikal, anda perlu mula. Dan saya selalu ditanya, Dr. Alexander Mota, adakah berjalan kaki itu baik? Bolehkah saya berjalan kaki? Saya minta anda utamakan aktiviti fizikal yang lebih dinamik, yang melibatkan lebih banyak pergerakan, terutamanya yang melibatkan pergerakan tulang belakang. Cuba fikirkan, tulang belakang kita memerlukan mobiliti, pergerakan pada sendi dan memerlukan otot yang kuat untuk mengurangkan tekanan pada cakera. Jadi, perjalanan kaki tidak begitu baik, bukan yang terbaik. Tidak sebaik latihan beban, pilates, hidroaerobik, tarian, renang yang merupakan aktiviti yang melibatkan pelbagai pergerakan tulang belakang. Apabila kita berjalan, kita bergerak sedikit sahaja, kita hampir melakukan pergerakan yang berulang-ulang. Sekarang, jika anda tidak mempunyai peluang di bandar anda untuk melakukan aktiviti fizikal yang dipantau dengan baik, yang dibimbing dengan baik, dan jika berjalan kaki tidak menyakitkan tulang belakang anda, malah sebaliknya, membuat anda rasa lebih baik, menjadikan tulang belakang lebih ringan, anda memang perlu berjalan kaki. Jadi, jom kita mulakan. Siapa yang ada hernia cakera tahu bahawa waktu pagi adalah waktu yang paling teruk. Itulah waktu di mana kesakitan paling kuat. Waktu di mana tulang belakang biasanya lebih kaku. Waktu di mana rasa sakit pada tulang belakang semakin terasa. Ingat tak saya pernah beritahu awak yang cakera-cakera itu berfungsi seperti span, yang mana ia menyerap air,
menjadi lebih penuh bila kita baring, bila kita sedang berehat. Jadi, pada waktu pagi, bila kita bangun, itulah masa di mana cakera itu paling tinggi, paling penuh. Jadi, ia menjadi lebih mudah untuk menekan saraf yang sudah pun teriritasi. Perkara terbaik yang boleh kita lakukan ialah mempersiapkan tulang belakang untuk memulakan hari. Ia seperti kita mahu meletakkan geris atau melonggarkan tulang belakang untuk mengelakkan kesakitan ini, kekakuan yang biasanya berlaku pada waktu pagi. Ada satu urutan yang saya telah ajar selama bertahun-tahun kepada pesakit-pesakit saya. Anda akan mula dengan berbaring meniarap. Pusing perlahan-lahan tanpa tergesa-gesa dan kekal dalam posisi yang selesa untuk anda. Dalam posisi ini, anda akan kekal selama 30 saat sambil bernafas dengan lebih perlahan. Rasakan pernafasan, lepaskan tulang belakang, cipta ruang. Selepas 30 saat, anda bertumpu pada siku. Teruskan dengan pernafasan dan anda juga boleh gerakkan kepala ke atas dan ke bawah, pandang ke hadapan, pandang ke bawah. Ini akan membantu. Selain pada bahagian pinggang dan toraks, ia juga akan membantu tulang belakang cervix selama 30 saat lagi. Akhir sekali, anda akan lakukan pergerakan ini. Letak tangan pada paras bahu, biarkan kaki keluar dari katil, rehatkan tulang belakang dan luruskan tangan sejauh mana yang selesa untuk anda. Luruskan dan kembali. Anda akan lakukan ini selama 30 saat lagi atau lakukan sebanyak 10 kali. 3 pergerakan ini sudah lebih daripada cukup untuk kebanyakan orang mengelakkan serangan sakit belakang, rasa belakang terkunci dan ketidakselesaan serta rasa tulang belakang seperti cedera sepanjang hari. Saya suka sangat. Di sinilah perdebatan bermula. Tulang belakang yang kuat bukan macam tu dan tak jadi kuat macam tu. Tulang belakang yang kuat ialah tulang belakang yang ada sokongan, yang ada kestabilan. Otot-otot yang betul-betul melindungi tulang belakang kita adalah jauh lebih dalam, berada lebih dekat dengan tulang belakang itu sendiri. Untuk lebih jelas, otot-otot ini menggerakkan tulang belakang. Otot-otot ini melindungi tulang belakang. Dan tidak tahu tentang perkara ini menyebabkan ramai orang mengalami krisis sakit belakang, memburukkan lagi hernia cakera dan meninggalkan aktiviti fizikal. Dan jika anda tidak mempunyai jurulatih kecergasan yang baik atau jurulatih pilates yang baik untuk membantu anda dalam penguatan ini, saya sudah buat beberapa video menunjukkan cara menguatkan tulang belakang di rumah. Ia adalah satu siri video yang saya tinggalkan di kad ini dan juga akan saya letakkan di dalam deskripsi untuk membantu anda. Betul? Sudah tentu. Dahulu orang kata sesiapa yang ada hernia cakera tidak boleh memakai kasut bertumit kerana ia memberi tekanan pada bahagian pinggang. Dan lebih-lebih lagi, tidak boleh memakai kasut yang kurang penyerap hentakan untuk melindungi tulang belakang daripada impak. Tapi itu sebenarnya tidak begitu masuk akal. Pertama, kerana bagi ramai orang, memakai kasut bertumit atau kasut yang lebih tinggi membantu mengekalkan lengkungan normal pada bahagian pinggang. Bagi mereka ini, memakai kasut rendah akan meningkatkan kesakitan. Jadi, jika anda bekerja berdiri, seperti jurujual contohnya, dan jika anda memakai kasut yang lebih rendah, itu akan menyebabkan anda lebih sakit. Macam mana saya nak suruh awak pakai sesuatu yang menyebabkan awak sakit? Jadi, anda boleh memakai kasut bertumit tinggi atau kasut yang lebih tinggi jika itu membuat anda rasa selesa. Tapi faham bahawa itu ibarat tongkat. Anda akan gunakannya untuk sementara waktu sahaja. Apabila tulang belakang anda semakin baik, anda akan dapat memakai kasut yang lebih rendah. Dan pada masa itulah, anda boleh tukar kasut. Kedua, hentakan membantu menguatkan cakera-cakera tulang belakang. Terdapat banyak kajian yang menunjukkan bahawa cakera tulang belakang bagi mereka yang berlari, yang melakukan larian, adalah jauh lebih kuat dan lebih sihat. Selain itu, kasut atau kasut sukan yang mempunyai terlalu banyak lapisan cushion, terlalu banyak penyerap hentakan, terlalu lembut, bagi ramai orang, tidak memberikan rasa kestabilan. Saya adalah salah seorang daripada mereka. Apabila saya memakai kasut yang terlalu lembut, terlalu empuk, ia memberikan rasa seolah-olah saya sedang memijak awan, seolah-olah saya sedang memijak tilam. Dan secara automatik, badan kita bertindak seolah-olah sedang cuba mengimbangkan diri. Postur berubah dan ketegangan otot juga berubah. Otot-otot itu bersedia untuk bertindak, untuk bergerak pada bila-bila masa. Jadi, ingatlah untuk mendengar badan anda dan cari kasut yang membuat anda rasa selesa, yang mengurangkan kesakitan yang anda alami. Kasut adalah untuk memberi anda keselesaan. Seperti pepatah mengatakan, kan? Setiap orang tahu di mana kasut mencubit. Saya faham rujukan itu. Terutamanya mereka yang bekerja duduk perlu berehat seketika. Yang terbaik ialah anda bekerja selama 25 minit dan berehat selama 5 minit. Paling lama,
bekerja selama 50 minit dan berehat selama 10 minit. Ramai orang tahu tentang ini. Tapi apa yang saya jarang dengar orang sebut ialah ini bukan sebarang rehat. Ia mesti rehat yang aktif. Bukan sekadar bangun dari komputer dan duduk di sofa. Jadi, semasa rehat, bangun, bergerak, isi botol air dan lakukan 2 pergerakan ini. Berdiri, letakkan tangan di belakang sini pada paras bahagian bawah belakang. Sebaiknya, jari jemari bersentuhan. Tanpa membengkokkan lutut, anda akan condong ke belakang sehingga anda rasa sedang meregangkan bahagian depan tulang belakang dengan selesa. Ulang ke depan dan ke belakang. Anda akan lakukan ini 10 kali tanpa memaksa. Hanya untuk merasai regangan tanpa rasa sakit. Rasa seperti meregangkan badan. Sudah lakukan 10 kali. Duduk di atas kerusi. Boleh gunakan kerusi yang lebih kukuh. Yang penting ialah anda pastikan seluruh tulang belakang anda dari punggung, dari sakrum hingga ke atas disokong pada sandaran kerusi. Selangkan jari-jari di belakang leher. Bawa siku ke depan dan hanya sandarkan badan ke belakang. Anda akan rasa leher anda meregang. Tulang belakang toraks malah hingga ke bahagian lumbar turut meregang. Lakukan sehingga anda rasa regangan. Rasa sedap. Dan kembali semula. Lakukan ini sebanyak 10 kali. Ini penting untuk mengurangkan tekanan pada seluruh tulang belakang, mengurangkan ketegangan otot dan juga melegakan tarikan serta ketegangan ligamen. Setiap satu lebih baik daripada yang lain. Dahulu, orang selalu bercakap tentang postur yang betul. Anda mesti duduk begini sepanjang masa. Mesti baring begini. Mesti duduk begini. Bangun pun begini. Tapi apa yang paling kerap saya dengar orang cakap ialah, Dr. Alexander Mota, kalau saya duduk begini, masa itulah sakit mula datang. Atau, Dr. Alexander Mota, kalau saya baring macam ni, saya tak boleh tidur. Atau, saya cuba juga duduk bangun macam ni. Tapi, kalau saya buat macam ni, tulang belakang saya jadi keras. Saya dah cakap yang tulang belakang kita perlukan pergerakan. Jadi, bukan kekal dalam satu posisi saja. Kena tukar posisi dari semasa ke semasa. Itu yang semula jadi, itu yang fisiologi, itu yang normal untuk badan kita. Kalau anda perhatikan, orang dalam barisan, contohnya, anda akan nampak semua orang akan tukar posisi. Tukar kaki yang jadi sokongan, pusing sikit ke tepi, gerak sikit, sandar pada troli boleh belah. Atau, bila kita tidur, kita tukar posisi beberapa kali sepanjang malam secara automatik tanpa sedar pun. Jadi di sini arahannya ialah, duduk, anda akan buat perubahan kecil. Duduk sedikit ke depan atau sedikit ke belakang. Silangkan atau jangan silangkan kaki. Sokong siku atau kedua-duanya di atas meja. Buat perubahan kecil ini, ia akan membawa perubahan. Memperbaiki titik sokongan, memberi rehat kepada cakera, memperbaiki sendi dan juga mengaktifkan otot-otot yang berbeza. Ini membantu mengurangkan kesakitan pada penghujung hari. Ketika hendak berbaring atau bangun, lakukan dengan cara yang paling kurang menyakitkan untuk anda. Walaupun berpusing ke sisi, meletakkan kaki keluar, duduk perlahan-lahan dengan bantuan tangan, itulah yang berkesan untuk kebanyakan orang. Anda boleh menyesuaikan, mengubah urutan dan lakukan mengikut cara yang paling sesuai untuk tubuh anda dan paling kurang menyakitkan. Sekarang saya faham. Satu lagi perkara yang ramai orang ajar dengan cara yang salah ialah posisi tidur. Dan kualiti tidur sangat penting untuk tulang belakang kita. Semasa tidur, tulang belakang kita berehat. Cakera-cakera tulang belakang mendapat hidrasi, nutrisi dan membaiki diri. Dan di sinilah datangnya nasihat-nasihat lama yang sudah ketinggalan zaman. Anda mesti tidur terlentang, tanpa bantal di kepala, bantal di bawah lutut atau tidur mengiring dengan bantal di kepala dan satu lagi di antara lutut. Atau tidak boleh tidur di buaian, mesti tidur di atas katil. Ini dikatakan dengan hanya memikirkan tentang posisi tulang belakang. Seolah-olah anda mesti tidur dengan tulang belakang yang lurus. Tapi, pertama sekali, kita akan bergerak semasa kita sedang tidur. Jadi, bagi majoriti besar orang, posisi di mana anda mula tidur, posisi di mana anda terlelap adalah usaha yang sia-sia. Sebab, bila anda tidur, anda akan berubah posisi. Kedua, apa yang lebih penting bagi kita adalah kualiti tidur. Untuk tulang belakang kita, apa yang penting adalah kualiti tidur. Jadi, keutamaannya ialah utamakan tidur dalam posisi yang paling selesa untuk anda, sama ada di atas katil atau di dalam buaian. Utamakan tidur dengan cara yang membolehkan anda mudah tertidur, tidur lebih nyenyak, kurang terjaga pada waktu malam dan bangun dengan rasa segar serta bertenaga. Satu tip yang sangat penting,
terutamanya untuk mereka yang mempunyai hernia cakera, ialah luangkan 2 minit sebelum tidur untuk melakukan beberapa pergerakan yang dapat melegakan segala ketegangan yang terkumpul sepanjang hari yang biasanya terkumpul di tulang belakang kita. Ini akan membantu anda untuk tertidur lebih cepat, membantu anda tidur lebih nyenyak dan mungkin juga membantu anda bangun tanpa rasa sakit. Saya tunjukkan cara melakukannya dalam video ini. Anda hanya perlu klik di skrin ini. Dan jika saya dapat membantu anda hari ini, jika anda belajar sesuatu yang baru, kongsikan video ini dengan seseorang yang mempunyai hernia cakera. Itu sahaja yang saya minta daripada anda. Pastikan video ini sampai kepada mereka yang memerlukan. Saya akhiri di sini dulu. Salam mesra dan jumpa lagi.